kau ada bagi tips lah macam mana nak start this content creation, take review, which is just review sahaja barang-barang yang kau memang dah ada, instead of tunggu barang tu sampai. So bila barang dah mula sampai dengan Fast Channel ni, macam mana dia punya starting tu? Adakah kau approach kind of this, contoh phone, aku nak review Huawei, ke diorang yang approach Fast Channel? Awal dulu aku akan cuba untuk approach diorang lah. Kadang ada kawan-kawan yang kita dah kenal kan, cakap boleh tak minta contact kan, PR ke apa kan, kita nak engage, nak try approach. Kita akan email, cakap apa semua, ini kita punya platform apa semua yang ada, apa yang kita boleh buat apa semua. Dalam 10 tu dululah 3 akan reply, 3 akan reply lah. Lain tu semua kadang kena sidai lah. So kebanyakan dulu memang aku cari juga, tak adalah macam menunggu sangat kan. Tapi lama-lama aku macam find out, dah makin banyak pula tiba ni kan. So slowly aku pilih lah. Aku pilih mana yang aku nak buat, mana aku tak nak buat. Apa kriteria pilih? Maksudnya dia bayar mahal sebab Bukan. Aku pilih apa yang aku rasa aku suka nak buat. Bukan pasal payment dulu? Bukan pasal payment dulu. Contoh, ada je payment yang besar gila. Aku tak nak mention lah benda daripada mana kan. Ada je. Tapi aku rasa benda tu aku tak suka. Dan dia suruh aku menipu. So aku tak nak lah. Walaupun ada kempen bayar, tapi kalau suruh menipu tu memang aku tak buat lah. The reason kau tak ambil sebab apa? Sebab ambil like macam mana? Dia memang Aku rasa macam ni lah. Bila kau dah banyak bertimbul-timbul kempen, dalam 10 yang datang tu, dan 10 tu boleh kata dia punya payment tu okey lah, tak adalah silap sangat okey. So dalam 10 kau boleh buat tak 10 dalam masa yang pendek? Mesti tak boleh buat. So kau kena pilih juga priority mana yang kau nak pilih. So priority dulu lah. Yang mana kau rasa okay, kau boleh buat yang ni. Okay, aku suka produk ni. Okay, sekarang ni aku nak berkaitan dengan Okta Trading semua tu. Memang banyak company yang approach kan, kedai-kedai apa ni, company judi tu, yang ad bet semua tu. So ada content creator ni yang mungkin ada dapat email ni, dan mungkin Faiz ada sikit lah macam mana cara nak mungkin nasihat, perlu ke ambil ataupun tak perlu. Okay, aku tak ada spesifik nasihat lah, tapi macam aku anggap apa yang aku buat ni dia akan reflect dekat society. Dia akan reflect lah anything apa yang kita buat and action kita, opinion kita apa semua. So kena berhati-hati lah dengan apa yang kita buat walaupun amount ni tinggi. Sebab amount tinggi tu dia akan akan consume dalam masa yang singkat je. Contoh kau dapat RM10,000. RM10,000 tu mungkin boleh habis sehari je. Tapi impact yang kau dah buat tu dia akan lama. Impact dia mungkin sampai kau dah kahwin, dah ada anak cucu, orang still akan tengok video kau dulu. So itu aku fikir macam tu lah. Aku fikir apa yang aku buat sekarang ni, aku tak nak anak cucu aku tengok bila dia dah besar dan dia ada anak lain, apa bapak aku atuk. So dia pun lebih kepada berkat jugalah, keberkatan dekat income kita, duit yang kita pakai tu, rezeki kita kan, dan kita nak berkongsi dengan orang lain juga, dengan anak bini kita, berkat ke tak berkat duit tu kan. So aku rasa keberkatan ni penting lah. Dia orang ni yang shady stuff ni, berapa paling banyak dia orang offer ke kau? Pernah 100k? 100k and above lah. Patutlah orang. Sorry, siapa dari mana? Dia tanya. Aku tak boleh disclose lah dari mana. Tapi adalah. Sebenarnya aku banyak highlight kan, berkenaan dengan harga. Diorang ni tahu, diorang ni ambil yang approach call ni is actually shady business lah. Sebab tu dia banyak tekan dengan harga. Ada manusia ni memang setuju tak setuju. Tapi most of it memang lebih kepada campaign lah sebenarnya. Tapi kebanyakan orang, bukan cakap dengan orang, aku sendiri, aku akan digelapkan dengan that amount dulu. Aku tak fikir lah berapa nak tujuh 10 million. Saya tak nak dengar, saya nak 100,000 tu. Which is agak bahaya lah, betul lah. Tapi di same aku tak buat lah benda macam tu. Tapi aku kadang buat macam tu juga. Maksud aku bukan aku ambil. Aku kadang aku punya style of rejection. Style rejection. Style of rejection aku letak amount yang tinggi. So contohlah, jadual aku bulan tu dah penuh gila. So ada offer masuk. Lepas tu aku cakap offer ni menarik lah, tapi dah penuh pula kan. Aku macam aduh jam pula. Aku letak je harga tinggi. Dengan expectation bahawa okay, mesti kita ambil punya. Tutup ambil. Aduh. Bukannya kita nak tolak rezeki. Tapi jadual dah penuh. Kalau nak buat macam ni pun jadual kau dah penuh. So nak kena selit lah. So kena korbankan masa sikit lah, itu je lah. Yelah, tapi yang ni bukan sponsor yang shady tu kan? Bukan kan? Bukanlah. Lebih kepada jadual penuh. Kadang-kadang produk tu aku tak suka. Produk tu aku tak suka nak buat sangat. Bukan tak suka sebab dia tak bagus. Aku tak enjoy untuk nak buat sangat.